Yang ni 2.3 liter tau. Yang ni kau nak simpan macam ni lah. Okey, buka zip sini. Semua dah ada dalam ni. Okey, dia punya penyangkut bidet dengan bidet portable ni. Okey, ini keluarkan dulu. Okey, letak tepi ni dulu. Kita isi air dulu. Isi macam ni boleh ataupun tutup dulu sini. Tutup macam ni. Dekat sini ada lubang. Letak je macam ni. Buka je air. Bagi dia penuh. Bila dah penuh, dekat bilik air ni dia ada tempat nak berak. Dekat berak kat sini. Sekarang ni saya dekat China tau. Dekat China ni dia ada tisu, dia tak ada tempat bidet. Nampak? Nak basuh berak macam mana? Jadi kita letak kat sini. Bidet ni letak kat sini. Lepas tu yang ni korang basahkan sikit. Ni sakut je kat sini. Letak je macam ni. Nampak? Jadi kalau dah duduk sini nanti nak guna, ambil kat sini. Ni boleh tutup lah kalau nak guna. Tutup, buka macam ni. Ni tekan. Tekan, air slow sikit lah. Tapi kali kedua tekan dia dah laju. Ni dah sesuai dah. Nak basuh apa-apa. Kali ketiga kita boleh tutup. Yang ni dia pakai bateri tau. Bateri dia pula korang tak payah tukar bateri. Dekat bahagian sini korang buka je dekat bahagian sini. Dia pakai Type C, nampak? Kalau korang nak dapatkan yang ni kau nak pergi travel macam saya pergi China kan. Ni nak letak kereta ke boleh. Lepas tu nak pergi mall pun boleh. Kalau air tak ada kat toilet kan nak pakai yang ni. Kalau korang nak dapatkan sekarang tahu. Harga tengah promo, link saya dah bagi.